Tengok. Ada gawak. Oh, alamak, terlepas. Tetes lagi sekali. Okey, ikan apa tu? Oh, anak ikan kalui. Anak ikan kalui. Okey, lanjut. Kalui. Kalui boleh beli ke? Masuk akuarium. Ya, ada akuarium kan? Masuk boleh dalam tu. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya sahabat-sahabat semua, panas cuaca hari ni. So saya sekarang berada di Gunung Semanggur lah, rumah anak saudara. Nak cuba mancing ikan puyuh. Ya, mancing darat ini ya, ikan puyuh. So kalau ada rezeki, alhamdulillah lah, kita cuba nasib pada hari ni mancing ikan puyuh. So kita buat konten ikan puyuh. Lama dah kita tak datang ke sini, tiba-tiba waktu ni dia orang dah potong padi. So pun dah kering, bolehlah kita mancing puyuh. Dia sahabat. So jangan lupa subscribe, like dan share serta beri komen yang benar. So di sana ada dia orang dah set up dah nak mancing. So lanjut. Oh, apa dia? Ikan puyuh. Okey, anak puyuh. Okey, lanjut. Okay, kita tarik dia tu. Okay, macam mana? Kita tarik tak? Betul? Okay. Oh, tu dia. Ikan. Bocai. Okey, lanjut. Tu besar. Tu dia. Okey.
Oh, dah dapat dah strike. Okey. Puyuh lagi. Macam Target kita puyuh ya. Okey. Nanti sekarang kita tengoklah banyak mana kita dapat. Oh, ya tu dia. Puyuh. Oh, itu boleh tahan juga puyuh besar. Lama-lama lucut ni katanya. Saya. Okey, tu nak tarik tu yang kecil tu. Tu. Belum gitu. Okey. Tak ada, tak lekat. Jangan tak ada dapat lagi. Dia dah lama dah, tak ada angin dah tangannya. belum lagi dah. Tu. Besar juga. Besar juga puyuh. Dia telannya. Dia telan. Dah. Dah. Lepas balik. Dia kita tak naik dah, kan? Tu dia. Puyuh nampak. Lagi puyuh. Lagi. Ni pot yang kedua ni kan. Pot yang kedua. Pot tadi. Okey, dapat. Pot tadi di sebelah sini. Tu kurang ni lah, kita boleh buat sini pula. Pot yang kedua. Saya cuba. Ni sendiri anak saudara dan juga anak buah. Satu ni banyaklah puyuh, satu ni air kering. Ya. Jangan besar ke masuk sikit. Yalah, nak masuk dalam kapal sawit ya. Ada. Ini membang. Tu dah tenggelam tu. Tarik. Dia lepas balik. Tu dia. Okey. Sini. Okey. Sini pun ada. Double strike. Tu dia. Double strike. Banyak puyuh kat sini ni. Tenggelam tu. Tahan cepat. Tu tak ada. Dia baru tarik ke bawah je. Tu.
Terus tarik, 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 tarik. Terus tarik yang okey. Tu. Belum lagi tu. Lanjut. 3 pancin. 3 pelampung kita tengok. Siapa yang nari dulu? Kau ambil kot. Lagi. Kejarin. Tu tenggelam. Allah, tak sentak. Kalau sentak tadi boleh dapat. Dah tenggelam tu. Depan tu apa? Asyik tadi bersusah situ tu. Besar bas, besar bas. Entah tak? Tu, tu, tu. Ada, mana tu? Sentak, sentak. Boleh lagi, boleh lagi, boleh lagi. Sana dia tak mau situ, dekat sini je dekat cover ni. Tu dia. Letak satu, dah dapat. Letak. Tu dia tu. Tu, sentak. Tak ada. Tu, yang tak ada belakang yang hijau. Tu dah hilang tak ni. Dah tak hijau pelan-pelan. Tu dia. Oh, keli. Aduh, dah terlepas. Itulah orang suruh sentak dia tak ada, dia tarik gitu je. Keli tu. Aduh. Ya. Tarik laju dia tarik je dia. Kurang tak banyak. Yalah, tapi tak ada besar kiri ke dia tu. Bau. Baung kau dia. Dulu masa dekat situ banyak lah baung. Kat tepi tu. Picit kan picit? Pok bangun. Tu. Okay. Tarik cepat. Cepat. Sia lambatnya. Puyu. Aduh, dia tak nampak Lampung tu, main duduk situ. Sikit lagi dia nak putih tu weh. Dia nak makan. Apa ni tariknya? Ni tadi dia nak bongkong pun. Ada. Takut dia. Nak balik ke rumah. Ada biar. Betul jangan tarik dah biar. Ha. Tarik dah tu. Tu dah tarik dah. Tak boleh dia nak timbul boleh. Tu boleh try. Aku dah tenggelam. Jat.
Oh, terbaik macam. Up. Oh, Allah. Lucut lagi. Tenggelam tu. Okey. Oh, tu dia. Last. Okey, last. Alhamdulillah, last. Okey. Ni dia. Last. Okey kan. Dia buka ni je. Last. Okey. Kita kena balik lah. Ni. Okey. Suasana hutan nyaman. Sejuk damai. Kawasan kampung Gunung Semanggul. Tempat anak saudara. Matahari dah terbenam. Okey sahabat, selesailah jalan mancing ikan puyuh di Gunung Semanggul hari ini. So, adalah rezeki kita hari ini. Nanti saat lagi yang kita tunjukkanlah hasil dia. So, jangan lupa subscribe, like and share. So, dah petang, kita pun terpaksa berhenti memancing. Kalau ikutkan, memang nak mancing dalam malam ni. Tengok makan saja. Puyuh, haruan. Keli dah terlepas. Okey, sahabat. Kita jumpa lagi di lain video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah dia hasilnya pada hari ini. Tengok ikan puyuh ada yang besar dan yang kecil. So, kita jumpa lagi lah sahabat. Kita jumpa di lain video. Okey, alhamdulillah ada hasilnya hari ini. Puyuh dengan haruan, keli dah terlepas.